Sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Adakah ini benar-benar budaya makanan Asia? Budaya kulinari ini jauh lebih teliti daripada mana-mana restoran 3 bintang Michelin di Paris adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Pierre Dubois, bekas ketua pengarang panduan Michelin yang berusia 78 tahun, di tengah-tengah pasar borong Kuala Lumpur. Ketika lapangan terbang di seluruh Eropah ditutup akibat taufan Zephyr, taufan terbesar yang pernah direkodkan di Lautan Atlantik, 12 orang pengkritik makanan terkemuka Perancis yang baru pulang dari Expo Antarabangsa di New York terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA atas sebab keselamatan. Tahukah anda? Para tokoh agung gastronomi Perancis yang selama ini percaya bahawa masakan Perancis adalah yang terbaik di dunia menjadi tergamam sepenuhnya hanya selepas merasai satu suap hidangan di bumi Malaysia. Dari kejutan hidangan dalam penerbangan ke keajaiban teknik artisan yang mereka saksikan di pasar hingga ke intipati layanan mesra hospitality yang mereka alami di restoran, saya telah menilai masakan dari seluruh dunia selama 50 tahun. Tetapi ini adalah kali pertama saya menemui budaya makanan yang begitu sempurna. Perancis perlu belajar dari Malaysia. Kata-kata ini dari Jean-Pierre Vidal, bekas rektor Le Cordon Bleu kampus Tokyo, menggegarkan dunia gastronomi Perancis. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa mereka, yang sepanjang hayat mereka percaya keanggunan masakan Perancis adalah yang tertinggi, mula memuji budaya makanan Malaysia? Dengarkan sekarang testimoni langsung dari Aina Surya, wartawan kulinari antarabangsa yang menemani setiap detik pengalaman ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang suka dan langgan agar kami dapat berkongsi lebih banyak kisah menakjubkan dari Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Aina Surya, yang telah bekerja sebagai wartawan kulinari antarabangsa, berulang-alik antara Malaysia dan Perancis selama 18 tahun yang lalu. Kekuatan saya adalah pemahaman mendalam tentang budaya makanan kedua-dua negara kerana saya belajar di Institut Kulinari Kebangsaan di Paris dan pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Michelin. November lalu, saya menyertai Expo Kulinari Antarabangsa di New York sebagai penterjemah dan wartawan. Ke Expo ini, puncak dunia gastronomi Perancis telah diundang sebagai juri. Terdapat Pierre Dubois, bekas ketua pengarang panduan Michelin 78 tahun, Jacques Bernard, Presiden Kesatuan Kesatria Wine Bordeaux 70 tahun, dan Presiden Persatuan Escoffier, menjadikan seramai 12 tokoh agung kulinari. Dengan usia purata melebihi 71 tahun, mereka ini adalah legenda hidup gastronomi Perancis. Mereka adalah autoriti tertinggi yang telah menilai masakan dunia dan menentukan bintang Michelin selama lebih dari setengah abad. Pada jam 3 petang, 15 November, penerbangan Air France kami dari lapangan terbang antarabangsa John F. Kennedy berjalan lancar menuju Paris. Selepas 5 hari Expo, mereka berbincang mengenai kemajuan masakan Amerika dengan perbahasan hangat mengenai peningkatan teknik di restoran gastronomi butik di New York. Namun, 3 jam selepas berlepas, pengumuman kecemasan dari Kapten kedengaran. Taufan Zephyr yang terbesar pernah direkodkan telah melanda Lautan Atlantik dengan angin kencang 250 km/j menuju seluruh Eropah. Pengumuman mengejutkan itu menyatakan bahawa semua lapangan terbang utama di Eropah, termasuk Paris, London dan Frankfurt, telah ditutup. Keadaan di dalam pesawat menjadi sunyi sepi seketika. Para pengkritik tidak dapat menyembunyikan kekeliruan mereka terhadap perubahan jadual yang tiba-tiba, terutamanya Dubois yang mempunyai mesyuarat penting editorial Michelin esok di Paris, kelihatan sangat cemas. Kapten kemudian mengumumkan bahawa destinasi akan diubah ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebagai lapangan terbang paling selamat dan lengkap. Reaksi mereka bercampur-campur. Walaupun mereka tahu nama syarikat seperti Proton atau Petronas, kebanyakan mereka mempunyai prasangka bahawa budaya makanan Malaysia hanyalah makanan kelas kedua yang jauh ketinggalan berbanding masakan Perancis. Sophie Martin bertanya kepada saya, adakah makanan yang boleh dipanggil gastronomi wujud di Malaysia? Dengan nada sinis. Andre Moro mengeluh, nampaknya kita terpaksa berpuas hati dengan hidangan yang setaraf bistro kelas kedua di Paris, sambil mengeluh berat. Walau bagaimanapun, titik perubahan takdir tiba pada waktu makan malam, saya berpeluang menyaksikan perubahan ekspresi wajah mereka. Menu hari itu adalah hidangan Asia yang disediakan oleh chef Malaysia, hasil kerjasama syarikat penerbangan. Hidangan pertama yang disajikan adalah pembuka selera dalam mangkuk buluh kecil, otak-otak ikan dengan aroma serai yang halus dan sedikit sentuhan rempah yang dibalut daun kaduk. Pada suapan pertama, ekspresi Dubois berubah menjadi terkejut. Apakah ini?
Tanya Du Bois kepada saya menerangkan bahawa ia adalah otak-otak hidangan warisan Asia yang dibuat dari pes ikan dan rempah. Beliau berkata, tekstur yang halus dan rasa yang mendalam ini setanding dengan gastronomi Perancis. Seterusnya disajikan sup jernih, sup soto ayam dengan hirisan sayur-sayuran dan berbola ayam kecil, menggunakan kuah yang direnih dari rempah ratus dan herba. Marcel Leblanc terperanjat sebaik sahaja menghirup sup itu. Apakah rasa kompleks dalam sup jernih ini? Ia mempunyai kedalaman yang sama sekali berbeza dari konsome, katanya. Saya menerangkan tentang rasa umami dari rempah ratus yang direnih dan herba segar. Leblanc terkejut, saya tidak percaya rasa yang begitu hebat dapat dihasilkan hanya dengan bahan-bahan semula jadi tanpa sebarang bahan perisa tambahan. Hidangan utama adalah ikan siakap kukus limau, ikan yang dikukus dengan teliti, diperisakan dengan limau, cili dan sos ikan. Andre Moro senyap seketika selepas merasai satu suap. Apakah kaedah memasak ikan ini? Ia begitu pekat dan mempunyai rasa yang elegan, sungguh ajaib, tanpa menggunakan mentega atau krim, katanya. Sophie Martin juga terpaksa mengakui, masakan ikan Perancis bergantung pada sos yang kompleks, tetapi hidangan ini mengeluarkan rasa asli bahan mentah secara maksimum. Ini juga merupakan gastronomi yang hebat. Pencuci mulut terakhir adalah manisan Malaysia, sago gula Melaka, keseimbangan sempurna antara kemanisan gula Melaka yang kaya dan kesegaran santan. Jacques Bernard, ketua Kesatria Wine, kagum keharmonian kemanisan dan kekayaan rasa ini seperti wine berkualiti tinggi. Saya tidak pernah membayangkan pencuci mulut yang begitu canggih wujud di Asia. Selepas selesai hidangan dalam penerbangan, pandangan mereka terhadap Malaysia jelas berubah. Du Bois bergumam, mungkin kita telah memandang rendah budaya makanan Malaysia. Pengerusi Emily Robert berkata, mereka mencapai keenakan ini dengan pendekatan yang sama sekali berbeza dari teknik masakan Perancis. Ini adalah budaya makanan yang wajar dikaji. Dalam hati, saya teruja memikirkan kejutan seterusnya yang akan mereka alami dalam 72 jam akan datang. Jika hidangan dalam penerbangan sahaja sudah begitu mengagumkan, apa pula yang akan berlaku apabila mereka merasai makanan asli Malaysia? Masih ada 8 jam penerbangan sebelum mendarat di KLIA. Mereka mula bertanya pelbagai soalan tentang budaya makanan Malaysia. Apakah kaedah asas masakan Malaysia? Apakah perbezaan asas dengan masakan Perancis? Ceritakan tentang keunikan bahan-bahan Malaysia. Saya menerangkan satu persatu dengan teliti, konsep rempah ratus, kaedah memasak yang menekankan rasa asli bahan, budaya menghargai kepelbagaian musim, dan penekanan pada keindahan visual. Mereka mendengar sambil mencatat nota dengan serius. Terutamanya Profesor Claude Dupont menganalisis secara akademik, ini bukan hanya masakan, tetapi budaya makanan yang mengandungi falsafah. Jika Perancis bersaing dengan teknik, Malaysia bersaing dengan keharmonian alam. Ia adalah budaya gastronomi dengan pendekatan yang sama sekali berbeza. Pengarah Philip Garnier dari Kementerian Pertanian juga menunjukkan minat. Sebagai pegawai pertanian, saya ingin tahu lebih lanjut mengenai pengurusan bahan makanan dan standard kualiti Malaysia. Jika kualiti dalam penerbangan sahaja begini, betapa tingginya tahap bahan tempatan? Dalam pesawat menuju KLIA, hati mereka sudah dipenuhi dengan semangat ingin tahu tentang budaya makanan Malaysia. Kebimbangan dan prasangka awal telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan jangkaan untuk mengalami Malaysia yang sebenar. Namun, pada masa itu, kami tidak dapat membayangkan bahawa pengalaman 72 jam ini akan membawa kejutan yang cukup untuk mengubah sejarah gastronomi Perancis. Kami tiba di KLIA pada jam 2 petang waktu tempatan. Semasa proses imigresen dan pengambilan bagasi, mereka terus berbincang mengenai pengalaman makanan di Malaysia. Apa yang perlu kita makan dahulu, di mana kita boleh dapat nasi lemak yang asli. Kami juga mahu mencuba gandengan dengan teh tarik. Semasa di dalam bas dari lapangan terbang ke hotel, Du Bois bergumam sambil melihat pemandangan bandar Kuala Lumpur di luar tingkap. Ia mempunyai keindahan yang sama sekali berbeza dari Paris. Budaya makanannya pasti di luar imajinasi kita. Saya tersenyum sendiri, membayangkan siri kejutan yang akan mereka alami. Pengembaraan tokoh agung gastronomi Perancis baru sahaja bermula. Setibanya di hotel, kejutan kecil pertama menanti. Semasa daftar masuk, kaki tangan kaunter menyambut dengan penuh mesra, "Selamat datang, anda pasti letih dengan perjalanan yang panjang. Kami telah menyediakan set teh tarik dan kuih tradisional di bilik anda sebagai tanda ingatan." Sophie Martin terharu, jarang sekali mendapat layanan mesra sebegini semasa ketibaan, walaupun di hotel 5 bintang di Paris.
Apabila dibawa ke bilik, mereka terkejut dengan ruang yang menggabungkan keselesaan moden dengan sentuhan Melayu tradisional. Apa yang paling menarik perhatian mereka adalah set teh tarik yang disediakan di bilik. Teko, cawan dan kuih-muih musim diletakkan dengan indah. Andre Moro menghirup teh tarik dan berkata, rasa dan aroma teh yang halus ini mempunyai persamaan dengan merasa wain. Ini bukan sekadar minuman, tetapi pengalaman budaya. Mereka juga berminat dengan kuih-muih. Pengerusi Emile Robert menganalisis keindahan seri muka yang dihiasi bunga tempatan. Ini lebih kepada karya seni daripada makanan. Ia adalah pendekatan yang sama sekali berbeza dari pastri Perancis yang menekankan bukan sahaja rasa tetapi juga keindahan visual. Pada waktu petang, saya membawa mereka keluar untuk makan malam pertama. Saya memilih restoran masakan peranakan yang bersejarah di Bukit Bintang. Ia adalah tempat yang dipenuhi dengan teknik artisan dan tradisi, dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Sebaik sahaja melangkah masuk, keheningan melingkari mereka. Mereka terpesona dengan ketukangan tukang masak yang kelihatan di sebalik kaunter, pisau dan papan pemotong yang tersusun rapi, dan yang paling utama, keindahan susunan rempah ratus yang segar. Pengelola menyambut dengan bahasa Inggeris yang fasih. Terima kasih kerana datang dari jauh. Kami berbesar hati untuk memperkenalkan budaya Nyonya Malaysia kepada tuan-tuan, para pembina gastronomi Perancis. Du Bois merasakan perbezaan budaya. Saya terkejut tukang masak begitu merendah diri dan sopan. Chef di Paris akan bersikap lebih bangga. Hidangan pertama yang dihidangkan adalah pembuka selera mengikut musim. Ia adalah jelata, sejenis salad tempatan yang segar dengan perisa yang seimbang. Pengelola meletakkan setiap hidangan dengan teliti di hadapan mereka. Ini adalah kerja tradisional Nyonya. Kami menggunakan rempah ratus dan herba untuk mengeluarkan rasa maksimum ikan, jelasnya. Marcel Leblanc menutup mata seketika untuk merasainya. Kemudian beliau berkata, teknik penyediaan ikan ini sungguh menakjubkan. Bau hanyir yang biasa tiada langsung, sebaliknya ia berubah menjadi rasa yang kompleks dan elegan. Ini sudah pasti seni kulinari. Seterusnya, hidangan utama, ayam buah keluak, mengejutkan Jacques Bernard. Tekstur dan kepekatan rasa daging ini setanding dengan daging lembu berkualiti tinggi. Saya tidak percaya rasa sebegini boleh didapati dari rempah dan kacang. Ia seperti foie gras laut, katanya. Pengelola menjelaskan, ini adalah hidangan buah keluar, raja kacang hutan. Kami memprosesnya melalui proses penapaian yang sesuai untuk mengeluarkan rasa umami. Profesor Claude Dupont menunjukkan minat akademik. Konsep penapaian juga digunakan untuk rempah ratus dan kacang. Ini adalah bidang gastronomi yang baru. Apabila hidangan udang masak lemak nenas yang kaya dan berlemak disajikan, kejutan mereka mencapai kemuncaknya. Pengarah Philip Garnier menilai dengan mata seorang profesional, kualiti dan kuantiti santan dikawal dengan sempurna. Sukar untuk mencapai pengurusan lemak sebegini walaupun dalam masakan Perancis. Mereka terutamanya terkesan dengan ketelitian penggunaan rempah oleh tukang masak, pergerakan yang tiada pembaziran, pengendalian bahan dengan rasa hormat, dan keseimbangan rasa yang indah. Sophie Martin terkesima, ini kelihatan seperti menonton persembahan seni, bukan memasak. Apabila nasi kunyit dengan kari ayam disajikan, Andre Moro pada mulanya ragu-ragu. Ini kali pertama saya makan nasi dengan rempah dan santan dalam bentuk ini. Tetapi setelah merasainya, beliau terperanjat dengan rasa yang pekat dan elegan. Ini seperti risotto laut, katanya. Pengerusi Emile Robert mengakui, kaedah memasak dan perisa rempah ini sama sekali berbeza dari teknik masakan Perancis. Tetapi tahap kesempurnaannya sama, malah mungkin lebih tinggi. Hidangan terakhir yang disajikan adalah bubur cha-cha manisan, santan dan ubi. Berbeza dengan penampilan ringkasnya, rasa kuah yang mendalam mengejutkan semua orang. Du Bois berkata, sup ini membalikkan konsep konsomi Perancis. Saya tidak sangka bahan yang begitu ringkas boleh menghasilkan rasa yang begitu kompleks dan memuaskan. Selesai makan, semua orang tunduk hormat kepada pengelola. Jacques Bernard menyatakan rasa hormatnya dari hati. Saya telah mengejar masakan Perancis selama 50 tahun, tetapi hari ini saya menemui dunia gastronomi yang sama sekali baru. Terima kasih. Selepas meninggalkan restoran Nyonya, ekspresi wajah mereka berubah sepenuhnya. Dalam masa 6 jam selepas tiba di Malaysia, keyakinan mutlak mereka terhadap masakan Perancis mula goyah. Du Bois bergumam, kita telah memandang rendah budaya makanan Malaysia sepenuhnya. Ini bukan sekadar masakan, ia adalah falsafah, seni dan yang paling penting, kemuncak gastronomi. Marcel Leblanc dengan aktif mencadangkan, esok saya ingin melawat pasar. Sebagai seorang profesional, saya ingin tahu bagaimana bahan berkualiti tinggi sebegitu diuruskan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, mereka terus berbual penuh teruja.
Apabila pulang ke Paris, kita perlu melawat semula restoran Malaysia. Kita perlu menyemak semula kriteria penilaian Michelin untuk Malaysia. Sekolah masakan Perancis juga perlu mengajar teknik masakan Malaysia. Saya terkejut dengan kepantasan perubahan mereka. Saya merasakan bahawa kebolehan untuk mengubah nilai dengan begitu fleksibel dalam masa sehari adalah bukti profesionalisme sejati. Keesokan paginya, ketika hari masih gelap, saya membawa mereka ke Pasar Borong KL, Selayang. Lawatan ke pasar hasil laut terbesar di rantau ini adalah rancangan pertama hari itu. Apabila tiba di pasar, suasana sudah dipenuhi dengan tenaga. Mereka terpegun dengan ketegangan sebelum lelongan ikan bermula, ekspresi serius para pembeli dan yang paling penting, jumlah dan kualiti hasil laut yang segar. Pengarah Philippe Garnier terkejut, saya tidak pernah melihat skala dan organisasi sebegini, walaupun di pasar pusat di Paris, mereka terutamanya kagum dengan kebersihan yang menyeluruh. Ikan disejukkan dengan ais, kemudahan dijaga bersih, dan kesedaran kebersihan yang tinggi di kalangan pekerja. Pengarah Garnier terpaksa mengakui, standard keselamatan makanan Perancis juga ketat, tetapi ini adalah tahap yang berbeza. Apabila lelongan ikan bermula, mereka terpesona dengan jeritan pantas pelelong dan daya pertimbangan segera para pembeli. Du Bois kagum, teknik mengesan kualiti ikan dalam masa yang singkat itu adalah satu seni yang menakjubkan. Apabila mendengar bahawa ikan kerapu merah yang dilelong mencapai harga RM500,000, pengerusi Émile Robert menunjukkan pemahaman. Harga ini jarang berlaku walaupun untuk truffle Perancis yang paling mahal. Pelaburan dan rasa hormat terhadap bahan makanan adalah luar biasa. Semasa melawat kedai pemborong, mereka melihat dari dekat teknik pekerja mengendalikan ikan. Andre Moro menilai, ini lebih kepada kemahiran artis daripada kemahiran tukang masak, melihat teknik memotong ikan dengan indah menggunakan hanya sebilah pisau dan menggunakannya tanpa pembaziran. Apa yang paling menarik perhatian adalah rasa hormat pekerja terhadap bahan makanan, sikap mereka menghargai setiap ikan dan tidak melupakan rasa syukur kerana mengambil nyawa. Sophie Martin terharu, masakan Perancis juga menghargai bahan, tetapi saya tidak pernah merasakan kedalaman spiritual sebegini. Selepas lawatan pasar, kami menyaksikan demonstrasi memotong ikan tenggiri yang besar. Semua orang menahan nafas melihat ikan itu dipotong dengan cantik oleh pisau tukang masak yang mahir. Profesor Claude Dupont menganalisis secara akademik, ini adalah persembahan budaya yang melangkaui teknik masakan. Rasa hormat terhadap bahan, kebanggaan terhadap teknik dan pertimbangan terhadap penonton, semuanya harmonis. Apabila kami mencuba hirisan tenggiri yang baru dipotong, mereka semua tergamam dengan kesegaran dan kepekatan rasanya. Jacques Bernard membandingkan tenggiri di restoran semalam juga hebat, tetapi ini adalah kelas yang berbeza. Kesegaran terus dari pasar adalah seperti merasa wain di kebun anggur. Selepas lawatan ke pasar, kami menuju ke sebuah restoran Melayu tradisional yang bersejarah. Mereka dijadualkan untuk merasai santapan diraja ala Nusantara yang merupakan intipati masakan Melayu di restoran dengan sejarah lebih 200 tahun. Mereka sudah teruja sebelum tiba di estet yang berkarisma itu. Inilah keanggunan Malaysia, kata pengerusi Émile Robert. Pengalaman menanggalkan kasut di pintu masuk dan dibawa ke bilik beralas tika mengkuang juga merupakan pengalaman baru bagi mereka. Du Bois terharu dengan layanan anggun pengelola dan perhatian halus pembantu pelayan. Jarang sekali mendapat layanan yang begitu mesra, walaupun di restoran terbaik di Perancis. Santapan diraja bermula dengan hidangan pembuka selera. Mereka teruja sebelum menjamah makanan dengan persembahan yang indah yang menghargai suasana bermusim, pemilihan pinggan mangkuk dan penerangan tentang makna yang terkandung dalam setiap hidangan. Sophie Martin bergumam, ini lebih kepada seni komprehensif daripada masakan. Para tokoh agung gastronomi Perancis terkejut melihat persembahan yang menggambarkan perubahan musim, keharmonian antara pinggan mangkuk dan hidangan, serta makna yang terkandung dalam urutan makan. Dalam hidangan sup, keindahan kuah yang jernih dan rasa yang mendalam membuat Marcel Leblanc kagum. Kuah ini dibuat dengan falsafah yang sama sekali berbeza dari konsome Perancis. Saya tidak percaya rasa sebegini boleh dihasilkan hanya dengan umami semula jadi tanpa bergantung pada bahan perisa kimia. Dalam hidangan-hidangan utama, selain daripada teknik penggunaan pisau dan kesegaran ikan, mereka terkesan dengan keseimbangan rempah dan herba. Andre Moro menilai, kepedasan cili dan kemanisan perisa, serta kemanisan ikan, semuanya harmonis dengan sempurna. Kombinasi rasa yang ringkas dan sempurna sebegini jarang berlaku dalam masakan Perancis. Dalam hidangan sayur-sayuran rebus, pengarah Philippe Garnier kagum dengan kaedah memasak yang mengeluarkan rasa maksimum bahan-bahan,
Kemanisan dan tekstur sayur-sayuran ini tidak dapat dikeluarkan melainkan oleh tukang masak yang benar-benar memahami rasa asli bahan. Masakan Perancis bersaing dengan sos yang kompleks, tetapi masakan Malaysia bersaing dengan dialog dengan bahan. Dalam hidangan bakar, semua orang terpegun dengan kesempurnaan tahap pembakaran ikan dan keanggunan perisa. Profesor Claude Dupont menganalisis, teknik membakar ini adalah gabungan antara ketepatan saintifik pengurusan suhu dan masa dengan kemahiran naluri tukang masak. Dalam hidangan nasi dan lauk pauk terakhir, mereka terharu dengan kepuasan yang mendalam dalam kesederhanaannya. Jacques Bernard membuat kesimpulan, masakan Perancis memberikan kekaguman dengan kerumitan, tetapi masakan Malaysia memberikan kekaguman dengan kesempurnaan dalam kesederhanaan. Ia adalah budaya gastronomi dengan pendekatan yang sama sekali berbeza. Setelah selesai santapan diraja yang memakan masa 3 jam, termasuk manisan, mereka senyap seketika. Kemudian Du Bois membuka mulut. Ini adalah pengalaman paling mengejutkan dalam 50 tahun kehidupan gastronomi saya. Masakan Malaysia adalah kemuncak gastronomi yang lain, disempurnakan dengan falsafah yang sama sekali berbeza dari masakan Perancis. Pengerusi Emile Robert menghela nafas panjang. Kita telah salah faham sepenuhnya budaya makanan Malaysia. Ini sama sekali bukan makanan primitif. Sebaliknya, ia adalah salah satu budaya makanan yang paling canggih, yang harmonis dengan alam dan menghormati bahan mengikut musim, katanya. Selepas meninggalkan restoran, mereka kelihatan tidak dapat menahan kegembiraan. Marcel Leblanc dengan serius mencadangkan, apabila pulang ke Paris, saya akan segera mencari tempat untuk belajar Malaysia. Kita perlu menubuhkan kursus Malaysia baharu di Le Cordon Bleu. Petang itu, atas permintaan mereka, kami melawat juga ke restoran nasi kandar yang terkenal. Ia adalah cadangan Sophie Martin yang ingin tahu tentang budaya makanan rakyat biasa, bukan hanya masakan mewah. Mereka terkejut dengan sistem nasi kandar, kecekapan dan kebersihannya, dan yang paling penting, kualiti yang menakjubkan. Pengarah Philip Garnier terkejut, kecekapan dan kebersihan ini, dan yang paling penting, kualiti yang tinggi, adalah luar biasa. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya bahawa nasi dan lauk yang segar dan lazat sebegitu boleh didapati dengan harga yang begitu rendah. Andre Moreau menganalisis, makanan dengan harga ini di Perancis adalah di peringkat makanan segera atau kafetaria. Tetapi kualiti di sini setanding dengan restoran mewah semalam. Mereka terutamanya terkesan dengan sikap serius tukang masak yang bekerja. Profesor Claude Dupont kagum, ini menunjukkan etika kerja yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Mereka bekerja dengan kebanggaan profesionalisme, tidak kira apapun harga restoran itu. Pada malam kedua, saya membawa mereka ke kedai satai yang terkenal. Kami mengalami kedalaman teknik memasak satai di kedai yang diwarisi sejak zaman kolonial. Mereka terpesona dari awal dengan kemahiran tukang masak yang dilihat di sebalik kaunter, pengurusan suhu api arang, masa memasukkan bahan dan kaedah penyediaan perapan. Semuanya adalah teknik yang dikira dengan teliti. Jacques Bernard membuka mata sebaik sahaja merasai tusukan satai ayam yang pertama. Kontras antara kerenyahan kulit luar dan kelembutan isi ayam adalah sempurna. Ia dibakar dengan arang tetapi sama sekali tidak berminyak. Ini adalah teknik memasak yang revolusioner. Mereka juga kagum dengan satai daging dan kuah kacang yang disajikan seterusnya. Andre Moreau kagum dengan masa membakar dan pengurusan suhu yang mengekalkan ciri-ciri setiap bahan, falsafah yang sama sekali berbeza dari teknik membakar Perancis. Saya kagum teknik untuk mengeluarkan rasa maksimum bahan telah berkembang sejauh ini. Apa yang paling menarik perhatian adalah penerangan terperinci oleh pengelola mengenai setiap hidangan. Ayam ini dibeli segar dari ladang pagi tadi dan kami menggunakan arang terpilih dan teknik kipas yang berbeza mengikut jenis daging. Setiap satu mempunyai potongan dan masa membakar yang optimum. Du Bois terharu, chef Perancis juga mementingkan bahan, tetapi jarang sekali mereka menerangkan dengan begitu terperinci. Saya merasakan keyakinan tukang masak terhadap pengetahuan dan tekniknya dan rasa hormat terhadap bahan. Hidangan terakhir, satai perut, membuat mereka tergamam. Pengerusi Emile Robert menilai, ini bukan sekadar hidangan squid, ia adalah karya masakan yang lengkap. Kemanisan kuah yang halus, keharmonian dengan nasi dan keindahan visualnya, semuanya dikira dengan teliti. Pada pagi hari ketiga, sesuatu yang tidak disangka berlaku. Jacques Bernard mengadu tidak sihat selepas sarapan, menunjukkan gejala sakit perut dan demam. Memandangkan usianya 70 tahun, kami segera menghubungi talian kecemasan 999.
Mereka terkejut dengan kepantasan ketibaan ambulans. Ia tiba dalam masa 5 minit selepas panggilan dan semua orang, walaupun bukan profesional perubatan, kagum dengan respons pantas dan tepat daripada paramedik. Du Bois berkata, sistem kecemasan di Perancis juga canggih, tetapi respons yang begitu cepat dan sopan adalah luar biasa. Sambutan di hospital lebih mengagumkan. Dengan pertimbangan terhadap pesakit asing, penyediaan penterjemah dan yang paling penting, layanan mesra dan sopan daripada doktor dan jururawat, mereka menyedari kualiti tinggi sistem perubatan Malaysia. Nasib baik, gejala Bernard hanyalah keracunan makanan ringan dan beliau pulih dengan ubat dan drip air garam. Namun, melalui pengalaman ini, apa yang paling mengejutkan mereka adalah makanan hospital. Hidangan Melayu yang lazat dan seimbang dari segi nutrisi disajikan, yang tidak kelihatan seperti makanan pesakit. Bernard sendiri berkata, saya tidak percaya makanan hospital boleh menjadi selezat ini. Makanan hospital Perancis, sejujurnya, tidak berada di tahap yang boleh dimakan. Tetapi dengan makanan ini, pemulihan pasti akan lebih cepat. Melalui insiden ini, mereka memahami kedalaman budaya makanan Malaysia dengan lebih mendalam. Mereka benar-benar terharu dengan sikap mengejar kualiti pada setiap peringkat, dari restoran mewah ke nasi kandar dan juga makanan hospital. Pada malam terakhir, untuk makan malam perpisahan, saya membawa mereka ke sebuah restoran laksa Sarawak yang bersejarah. Di sini, mereka menikmati Malaysia untuk kali terakhir sambil merenung kembali pengalaman 3 hari ini. Semasa makan, Du Bois berkata dengan penuh makna, dalam 3 hari ini, konsep saya tentang gastronomi telah berubah sepenuhnya. Keyakinan saya bahawa masakan Perancis adalah yang terbaik di dunia sudah tidak ada lagi. Masakan Malaysia adalah budaya gastronomi yang sama, malah lebih unggul dalam beberapa aspek. Marcel Leblanc menyambung, ketepatan teknikal, rasa hormat terhadap bahan, ekspresi musim dan yang paling penting, keprihatinan terhadap orang yang makan masakan Malaysia mempunyai sesuatu yang penting yang sedang hilang dari masakan Perancis. Sophie Martin menyatakan tekadnya, apabila pulang, saya akan segera membuat rencana khas tentang masakan Malaysia di majalah restoran. Saya mahu memperkenalkan budaya makanan yang indah ini kepada pembaca Perancis. Andre Moreau menceritakan rancangan konkretnya, saya akan mencadangkan pembukaan restoran Malaysia di Hotel Ritz di Paris. Saya mahu para ahli gastronomi Perancis merasai masakan Malaysia yang asli. Profesor Claude Dupont mencadangkan dari sudut pandangan akademik. Saya akan menubuhkan kursus baharu mengenai budaya makanan Malaysia di universiti. Ini adalah budaya yang mendalam yang wajar dikaji secara akademik. Semasa tos terakhir, mereka bersulang dengan teh tarik yang unik. Jacques Bernard berkata, saya berbesar hati untuk bersulang dengan minuman yang indah ini. Saya menzahirkan rasa hormat dari hati kepada budaya makanan Malaysia. Pada hari terakhir menuju KLIA, ekspresi wajah mereka sama sekali berbeza dari hari ketibaan. Kebimbangan dan kekeliruan telah hilang sepenuhnya, digantikan dengan perasaan ingin tinggal lebih lama di Malaysia. Semasa perpisahan di lapangan terbang, Du Bois menghulurkan tangan kepada saya dan berkata, dengan bantuan anda, saya dapat menghabiskan 3 hari yang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih kerana mengajar kami kehebatan budaya makanan Malaysia. Mereka pasti akan terus berbincang tentang pengalaman di Malaysia di dalam pesawat menuju Paris dan sudah pasti bahawa mereka akan memulakan aktiviti untuk menyebarkan budaya makanan Malaysia sebaik sahaja tiba di Perancis. Tidak sampai seminggu selepas kepulangan mereka, media Perancis melaporkan secara besar-besaran. Tajuk utama seperti bekas ketua pengarang Michelin puji Malaysia, tokoh agung gastronomi Perancis mengalami perubahan nilai di Asia, menghiasi akhbar dan majalah. Apa yang menjadi isu utama adalah kenyataan Du Bois di rancangan masakan televisyen Perancis, masakan Malaysia adalah budaya gastronomi yang setanding, malah lebih unggul dalam beberapa kes berbanding masakan Perancis. Kami orang Perancis telah memandang rendah budaya makanan Asia. Kenyataan ini memberikan kejutan besar kepada dunia gastronomi Perancis. Tidak pernah berlaku sebelum ini seorang bekas pengarang Michelin menilai Asia dengan begitu jelas dan semua yang terlibat dalam kulinari di Perancis meningkatkan minat mereka terhadap Malaysia. Atas cadangan Andre Moreau, restoran Malaysia yang asli telah dibuka di Hotel Ritz di Paris. Hidangan peranakan asli oleh chef Malaysia menjadi restoran yang sukar ditempah di kalangan ahli gastronomi Paris. Di Universiti Paris Sorbonne, Profesor Claude Dupont telah menubuhkan kursus baharu dalam perubatan gastronomi perbandingan dan kajian perbandingan budaya makanan Malaysia Perancis telah bermula secara serius. Kajian ini kemudiannya tersebar ke universiti di negara-negara Eropah yang lain. Di Kesatuan Kesatria Wine Bordeaux Jacques Bernard, perbandingan dengan teh tarik telah bermula dan simposium bertajuk Dialog Wine dan Teh diadakan setiap tahun.
Perubahan terbesar berlaku di ibu pejabat panduan Michelin. Atas cadangan kuat dari Du Bois dan para profesional berpengalaman yang lain, kriteria penilaian untuk Malaysia telah disemak semula dan penilaian yang lebih adil dan terperinci telah dijalankan. Setahun kemudian, saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Du Bois dan para pengkritik makanan yang lain telah merancang lawatan latihan gastronomi Malaysia yang komprehensif selama 2 minggu dan akan datang ke Malaysia lagi. Kali ini, ia bukan pendaratan cemas, tetapi lawatan yang dirancang. Ia adalah lawatan komprehensif untuk mengalami budaya makanan di seluruh Malaysia, dari restoran tradisional di Kuala Lumpur, ke makanan rakyat biasa di Pulau Pinang, hasil laut di Sabah, hingga masakan serantau di Melaka. Apabila saya menyambut mereka semula di KLIA, mereka menunjukkan senyuman seperti pulang ke kampung halaman. Du Bois berkata kepada saya, 3 hari itu mengubah hidup saya. Kali ini, saya mahu memahami budaya makanan Malaysia dengan lebih mendalam. Pada masa ini, demam Malaysia berterusan di Perancis, restoran Malaysia di Paris sentiasa penuh dan bilangan kedai yang menjual peralatan dan bahan masakan Malaysia semakin bertambah. Di kalangan chef muda Perancis, berlatih di Malaysia telah menjadi simbol status. Saya kini bekerja sebagai penyelaras program pertukaran budaya gastronomi Malaysia Perancis atas permintaan pejabat pelancongan kerajaan Perancis. Setiap tahun, saya membawa ramai chef dan ahli gastronomi Perancis ke Malaysia dan sebaliknya, menghantar tukang masak Malaysia ke Perancis. Pendaratan cemas akibat taufan itu sememangnya peristiwa yang tidak disangka, tetapi ia membawa perubahan revolusioner dalam pertukaran budaya gastronomi kedua-dua negara. Saya belajar dari mereka tentang kepentingan meninggalkan prasangka dan menerima budaya asing dengan hati yang terbuka. Saya masih ingat 3 hari itu ketika menunggu pesawat di lapangan terbang. Dari ekspresi keliru semasa ketibaan hingga pandangan yang penuh kekaguman dan rasa hormat semasa perpisahan, ia adalah saat di mana hati dan jiwa terhubung melalui bahasa universal budaya makanan. Nilai sebenar budaya makanan Malaysia bukan hanya pada teknik atau rasa. Ia terletak pada rasa hormat terhadap bahan, rasa syukur terhadap musim, keprihatinan terhadap orang yang makan dan yang paling penting, semangat layanan mesra, hospital. Semangat-semangat inilah yang terus menggerakkan hati orang di seluruh dunia. Saya berharap lebih ramai orang Perancis akan mengalami budaya makanan Malaysia yang sebenar pada masa hadapan. Dan saya berharap pengalaman itu akan mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara dan menyumbang kepada pembangunan budaya gastronomi global. Kisah 72 jam yang bermula dari kebetulan kini telah menjadi asas pertukaran budaya makanan Malaysia-Perancis. Saya sedar sekali lagi bahawa makanan adalah jambatan paling indah yang menghubungkan manusia. Itu sahaja kisah hari ini. Bagaimana dengan kisah menakjubkan 12 tokoh agung gastronomi Perancis yang terpaksa mendarat cemas di Malaysia akibat taufan dan konsep gastronomi mereka berubah dalam 72 jam? Sila tinggalkan komen sokongan anda untuk para wira kisah ini. Disampaikan oleh Inspirasi Station. Jika anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.